Getanyo mandum tertarik dengan mukjizat dan hawa tak alami. Watai zaman ilai para nabi gepegot mukjizat sebagai tanda daripada Allah gekirim para nabi. Dan di antara para nabi, Isa Al-Masih yang pebut mukjizat yang cukup le. Na limang boh mukjizat Isa Al-Masih yang wajib getanyo tepu sebagai umat Islam yang na dalam Quran. Isa Al-Masih gepegat mukjizat yang dampak orang bahagia, damai dan selamat gata di akhirat. Menyo gata tengah mengalami kesusahan dan berat beban hidup pada saatnya, maka gata wajib netepu hainyo. Mukjizat yang pun, Isa Al-Masih lahihan ayah. Al-Quran gecatat, Mak Siti Maryam mume kegopnya. Quran surat 10 ayat 22. Dalam ayatnya para mukmin yakin bahawa Isa Al-Masih lahir hana ayah jasmani. Kitab Injil gepegah bahawa Isa lahir hana ayah jasmani, nakeh lahir dari roh Allah yang suci. Injil Matius ayat 12. Mukjizat yang kedua, Isa Al-Masih gepupulih orang sakit dengan orang buta. Dan lun pupulih orang yang buta, wate ban lahi dan orang yang penyakit supak. Quran surat le ayat 20 kurang. Injil pada Allah lebih dilai kagekalan bahawa Isa gepupulih ramai orang. Sakit ayan, medarah, buduk, supak, lumpuh dan buta. Markus 10 ayat 26 sampai 52. Mukjizat yang kelih, Isa Al-Masih getepu rahasia orang lain. Dan lun bithe bak gata, yang gata kubah di rumah gata. Quran surat le ayat 20 kurang. Nyo cocok dengan Injil bahawa Isa Al-Masih maha getepu. Injil gepegah bahawa Isa Al-Masih getepu masa awal sira urang inong Samaria. Yahya 14 ayat 17 sampai 19. Mukjizat yang keempat, Isa Al-Masih geputeun penajuh dari langit. Isa anak Maryam gemedoa, "Ya Tuhan kamu, nepetren ke kamu penajuh dari langit." Quran surat 5 ayat 12 sampai 14. Dalam Injil kali gepegah lebih dilai dua buah mukjizat. Isa Al-Masih gebi makan ke ramai urang, 5.000 urang dan 4.000 urang. Matius 12 ayat 15 sampai 20. Dan Matius 15 ayat 22 sampai 20 kurang. Mukjizat yang kelima, Isa Al-Masih gepupulih urang yang kamati. Dalam Quran gepegah, dan lun pu udip urang yang kamati. Quran surat le ayat 20 kurang. Segolong Al-Quran, Injil pada Allah kali gekalan bahawa Isa Al-Masih gepu udip padum-padum roh urang yang kamati. Lagi anak inong Yerius, anak janda di kota Naim, dan Lazarus. Mandum mukjizatnya ajaib. Nah ke sebuah mukjizat Isa Al-Masih yang raya dan hana tertulis dalam Quran. Penyan, Isa Al-Masih gebi gata hudip yang kekal. Sabda Isa, ulun ke yang beri udip dan yang gepu bedoh urang mati. Ken Isa bak marta, urang yang mengiman ke ulun tema udip, bah ke jihnyan ka mati. Dan urang udip yang mengiman bak ulun si umur masa hana mati. Pegata tapatih dalam hainyo, pekegata percaya hainyo. Isa Al-Masih mekuasa di atas tiap-tiap penyakit dan mati. Jadi gopnyan sanggup gebagata dalam surga. Percaya ke Isa Al-Masih ngan selamat ngan bahagia hudip gata kekai. Gata nak kena tepu pakai bancara tak terima mukjizat yang raya dari Isa Al-Masih.